Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Abang kakak meminta layan sekejap video saya. Seminit dua je nak tunjuk van ni. So kau ada yang tengah mencari van ke? Ni van Ford Econovan 1.3 manual. Van ni running, jalan. Van ni memang hidup, memang jalan. Van ni memang digunakan untuk agak barang, untuk berniaga saja, nak elok, tak ada masalah apa-apa pun. Boleh tengok. Cuma aircon je lah tak ada. Van memang standard, memang aircon tak ada. Ni dalam dia. Van running. Van running. Angkat barang ke apa ke. Harga insyaAllah boleh tuling sikit lah. Boleh borak sikit lah harga dia. So ni dia rupa dia. Minta maaf kalau gambar gagal sikit sebab saya tak pakai gimbal. Saya pakai manual. Gimbal tangan saya sendiri. So siapa yang mencari van, ini dia. Van ni tak ada apa-apa masalah. Cuma aircon je lah. Sebab tu ada kipas dalam tu. Body dia memang cun-cun lagi. Tayar memang rim ni lah. Ni rupa belakang dia. Van pakai meniaga. Ni bonet dia. Ni rupa dalam dia. Dalam body lantai semua cantik lagi. Tak ada lubang lah saya tengok setakat ni. Bang boleh tengok lah. Biasalah kereta lama bang. Kereta lama jangan expect macam kereta baru. Ni van ni kita jual seadanya seadanya. Seadanya sahaja. Kita boleh borak sikit kot. Tak ada masalah. Jangan kata saya pun tak tahu sebab apa, van memang market memang tinggi. Kalau abang tak percaya boleh tengok lah dekat marketplace ke kat mana-mana kau boleh check. Van memang harga dia tak pernah jatuh. Bukan kita tak nak jual murah, tapi harga van memang standard macam tu je. Tu je. So inilah dia rupa dia. So siapa berminat kasih Roger. Boleh Roger saya terus. Boleh call sampai dapat. WhatsApp sampai saya balas. Kalau saya tak balas, lambat balas, saya minta maaf sangat-sangat lah. Kalau lewat malam call tu biasalah. Lewat malam kita tidur lah kan. Ada banyak orang call pukul 12 ke atas. So itu saja video saya pada hari ini. Kita jumpa lagi di next video. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow saya. Yang penting follow saya. Okay. So Assalamualaikum.